KWSP jatuh 13%. Petronas buang 5,000 pekerja dan lebih 80 syarikat milik kerajaan rugi sebanyak 2.81 bilion ringgit Malaysia. Semua ini berlaku di bawah kerajaan yang katanya ada potensi pelaburan berbilion-bilion. Dengar gah, nampak macam hebat, tapi bila tengok hasil, kosong. Ini semua berlaku di bawah pemerintahan Anwar Ibrahim dan kerajaan Madani yang kononnya mahu bawa reformasi dan tadbir urus terbaik. Tapi realitinya, GLC dipenuhi latihan politik, pelaburan merosot, pasaran sendu, pelabur asing lari, rakyat pula terpaksa ikat perut. Ironinya, waktu rakyat disuruh berjimat, pemimpin Madani boleh pula bercuti sampai ke London. Dasar ekonomi pula, sekejap subsidi, sekejap cukai. Ikut angin politik semasa, GLC yang sepatutnya jadi tulang belakang ekonomi negara, kini berubah jadi sarang kronisme dan kepentingan politik. Bandingkan dengan zaman Tun Dr. Mahathir. Ketika itu, KWSP berkembang kukuh. Dividen stabil antara 6 hingga 8% setahun. Khususnya pada era 90-an dan awal 2000. Pelaburan untung. Ekonomi pesat membangun di bawah kawalan rapi Tun Daim Zainuddin sebagai Menteri Kewangan. KWSP ketika itu dilihat sebagai tempat simpanan pencen yang selamat dan diyakini rakyat. Tapi di bawah Anwar, dividen KWSP menjunam. Pulangan pelaburan makin lemah. Pelabur hilang keyakinan. Sebab hari ini cakap A, esok cakap B, lusa cakap C. Rakyat mula bimbang. Selamatkah simpanan persaraan mereka dalam tangan kerajaan sekarang? Tapi apa yang Anwar sibuk? Bola sepak, bukan ekonomi, bukan pelabur, bukan keluhan rakyat. Kadang-kadang rasa macam pemimpin kita ni tak turun ke bumi langsung. Apa masalah ni? Tolonglah sekali-sekala baca komen, dengar suara rakyat yang makin terhimpit. Barang melambung, harga minyak naik, tol naik. Bangang punya kerajaan kalau begitu. Negara makin tenang, tapi rejim Madani masih selesa dalam buih retorik. Ini bukan reformasi, ini reform mati rakyat sampai lunyai. Hancur negara bawah Anwar.